Uh, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingat pasal masa awal kes Juhaiman Al-Utaibi, bila dia mengepung Masjidil Haram. Ketika itu memang para ulama macam terkejut sedikit, kerana dia klaim bahawasanya dia daripada keturunan Nabi SAW. Dia adalah Mahdi yang dijanjikan. Dan ada orang ikut dia, dan dia tutup pintu Masjidil Haram. Ada jemaah haji yang terkurung dalam itu. Bahkan saya tidak tahu sejauh mana, tapi sekadar maklumat yang tahu ada, sehingga ada percubaan untuk nak test betul ke mereka ni Imam Mahdi. Pasal mungkin dia tak mau tasarruf ketika tu, tak mau terlalu cepat. Dikatakan kerana dalam hadis Mahdi bila datang, maka dia akan diserang oleh fayujahhazu lahum jaisyun minasyam hatta idza kanu bil baida khusifa bihim. Mahdi ni antara bila dia istihar diri dia di Mekah tu, dia akan diserang daripada disiapkan satu tentera daripada Syam, daripada Syria, sehingga apabila mereka sampai di Baida, mereka itu akan ditenggelamkan. Dikatakan, saya tak tahu, dikatakan Saudi mencuba juga menghantar tentera melalui Baida. So nak tengok dia betul-betul Mahdi ke tak. Dan tak tenggelam, tanda dia bukan Mahdi lah. Saya tak tahu, kena cek lah. Tapi itu berdasarkan ceramah yang saya dengar lah. Apapun, akhirnya dia ambil tindakan, dijatuhkan hukuman, dan mereka diperangi dan dia dihukum mati. Dia matilah dalam pertempuran, maksudnya boleh dibunuh lah, kerana mereka telah berperang kan, sekalipun asalnya tidak boleh berperang dalam kawasan Masjidil Haram, tapi akhirnya difatwakan supaya boleh berperang kerana mereka adalah merupakan orang yang mengancam. Artinya tu fatwa tu, boleh bunuh lah, boleh perangi dalam Masjidil Haram, asalnya tak boleh, kerana mereka masuk masa tu bawa dengan tong air zam-zam, bubuh senjata, bubuh dalam tu kurma, mereka nak bertahan lama lah. Dan sejarah dalam Masjidil Haram ni panjang, kita kena tahu. Banyak sejarah dia. Hari ni kita dengar serangan yang cuba dibuat oleh Syiah. Tapi sebenarnya sebelum tu ada serangan yang hebat, yang pernah kena, sehingga pernah pecah pun Kaabah. Diserang dengan minjaniq oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ketika dia cuba menyerang Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair, dia serang dengan minjaniq. Minjaniq ni dia macam meriam lah, tapi dia pakai batu masa tu, dia lastik getah yang besar. Dia lastik, kemudian dia hampap kena masjid, kena kepada Kaabah. Kena kepada Kaabah. Dan kita tahu di dalam bab Kitabul Burah, dalam memerangi burah, dilarang untuk memerangi burah dengan minjaniq. Dengan minjaniq. Kerana minjaniq akan menyebabkan ramai orang mati. Kerana para fuqaha nak bersederhana dalam hal itu supaya tidak dibunuh burah dengan minjaniq. Okey. Tapi yang pentingnya ialah kita juga ada isu Qaramitah dalam sejarah Masjidil Haram, di mana Kaabah, Hajarul Aswad pernah dicuri oleh Qaramitah. Dibawa balik ke negeri dia. Sebab itu sebahagian kitab fiqh, bila kita tengok, dia kata wa yuqabbilul hajar in wujid, maka dicium Hajarul Aswad jika didapati ia ada. Kalau kita dapati ada kitab hak tulis macam tu, maksudnya pada zaman Qaramitah curi Hajarul Aswad. Masa tu Hajarul Aswad tak ada dia pencuri, kemudian diambil kembali. Dan kemudian hari ini Syiah serang Houthi. Tadi ada TV daripada Saudi call dan interview saya juga tentang isu ni. Tapi saya nak sebutnya ialah bahawasanya serangan pada Kaabah ni telah berlaku banyak. Orang ingat Abraha je. Abraha tak berjaya touch Kaabah. Tapi sebenarnya di kalangan orang Islam ada yang telah sentuh Kaabah. Sentuh Kaabah. Dalam hadis Bukhari kita tahu yang akhirnya Kaabah ni akan dibunuh oleh orang hitam, kan? Wallahu taala alam. Terima kasih